25 Februari 2007, lawatan sulung Perdana Menteri ke Syria. Pada hari ini dalam tahun 2007, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi, Perdana Menteri memulakan lawatan sulungnya ke Syria sejak menjawat jawatan Perdana Menteri pada tahun 2003. Ketibaan beliau di lapangan terbang antarabangsa Damsyik, Syria disambut oleh Muhammad Naji Al-Otri, Perdana Menteri Syria. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah yang juga pengerusi Pertubuhan Islam OIC turut melawat Bukit Golan yang pada ketika tersebut sedang diceroboh oleh tentera Israel. Lawatan ke kawasan konflik itu menunjukkan keprihatinan dan komitmen Malaysia terhadap isu hak asasi, keselamatan dan keamanan dunia Islam. Pada siri lawatan selama 3 hari ini juga, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah menyaksikan majlis menandatangani 2 memorandum persefahaman MOU, iaitu Perjanjian Mengelak Cukai 2 Kali dan MOU Kajian Kemungkinan Projek Lingkaran Jalan Damsyik.